Encik Ruslan bin Khalid yang kini berusia 56 tahun telah menempuh perjalanan kerjaya yang panjang dan penuh pengalaman dalam bidang pendidikan. Beliau mulakan langkah awalnya sebagai seorang pendidik setelah menamatkan pengajian di Mantap Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu pada tahun 1988 hingga 1990. Seterusnya, pada tahun 1990 hingga 1999, beliau telah ditempatkan mengajar di Sekolah Kebangsaan Tolak Timur sekaligus mengukuhkan pengalaman awal dalam dunia perguruan. Tidak berhenti setakat itu, beliau berusaha meningkatkan kelayakan akademiknya dengan melanjutkan pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dari tahun 1999 hingga 2002, di mana beliau memperolehi ijazah pertama dengan option matematik. Pada 16 Oktober 2002, beliau ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Buyung Adil dengan tanggungjawab mengajar mata pelajaran Matematik Tambahan, Matematik S dan Matematik D. Keazaman beliau dalam menuntut ilmu diteruskan apabila pada tahun 2008 beliau menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana pendidikan matematik. Setelah itu, pada 2 Januari 2018, beliau bertukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tapah sebagai guru akademik tingkatan 6 sebelum dilantik sebagai penolong kanan tingkatan 6 pada 1 Februari 2018. Dedikasi beliau terselah lagi apabila pada 15 Mac 2019, beliau diberi kepercayaan menjawat jawatan sebagai penolong kanan pentadbiran di Kolej Tingkatan 6 Tapah. Tidak hanya cemerlang dari segi pentadbiran, beliau turut mengikuti kursus MPQEL pada Mei 2019 sebagai persediaan ke arah kepimpinan yang lebih tinggi. Usaha gigih itu akhirnya membuahkan hasil apabila pada 9 November 2020, beliau dilantik sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Terowlang. Kemudian pada 2 Ogos 2021, beliau sekali lagi diberikan amanah untuk mengetuai Kolej Tingkatan 6 Tapah dan seterusnya beliau bertukar sebagai pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Hamihan pada 20 Mac 2023. Kerjaya kepimpinan beliau diteruskan apabila pada 1 Ogos 2024, beliau bertukar semula ke Sekolah Menengah Kebangsaan Buyung Adil untuk menjawat jawatan sebagai pengetua. Pencapaian kerjaya beliau semakin menyelah apabila pada 8 September 2025, beliau dilantik sebagai SI Partners Plus di Pejabat Pendidikan Daerah PPD Batang Padang. Satu pengiktirafan besar atas pengalaman, ilmu serta sumbangan beliau yang tidak ternilai dalam bidang pendidikan. Nafas didengari aku, puas resah melengkapi lagu, rumah tempat berteduh hingga usia rapuh, hanya kau dan aku.